nice way pakai iPad 6th generation 2018 ni. Okey, pada video kali ni aku nak review sikit tentang iPad 6th generation ni. Okey, jom kita tengok. Okey, dekat bahagian depan ni korang nampak tu dia punya pembukaan interface dia. Dia punya screen ni 9.7, besar kot. Okey, kat sini dia ada button touch. Okey, korang tekan dekat sini. Okey, dekat bahagian tepi ni dia punya body dia ni lengkung macam biasa guys. Okey, dekat sini dia ada button volume. Lepas tu dekat bahagian atas ni ada button on off. Okey, kita tengok dekat bahagian bawah ni. Dia ada 2 biji speaker dan dia punya charging ni dia pakai USB Lightning. Sekarang ni kita buka tengok dalam iPad ni. Okey. Okey, korang tengok app apa yang aku pakai dalam iPad 6th generation ni yang boleh masuk korang nampak ni aku ada CapCut, GPT Check, TikTok, YouTube, email, Netflix. Okey, macam-macam aku letak dalam ni. Untuk iPad ni aku ambil dia punya memori dia ni 128GB. Sekarang kita tengok dekat bahagian setting. Okey, kita pergi ke bahagian about. Korang nampak dah tu. iPad 6th generation guys. Aku pakai ni iOS version 17.7.10. Okay, memang sangat nice guys untuk iPad 6th generation ni guys. Ni sesuai lah untuk student, untuk korang nak buat kerja-kerja tu. Yang editor CapCut, korang nak edit CapCut korang boleh pakai ni iPad 6th generation ni. Kalau korang berminat dengan iPad 6th generation yang budget ni, korang boleh dapatkan dekat beg kuning kat bawah.